Mana satu Galaxy A56, mana satu Galaxy A36? Dua-dua ni nampak sama je. Okey, sebenarnya dekat tangan kiri saya ni adalah Galaxy A36 mid-range yang dilancar bersama-sama dengan Galaxy A56. Memang tak banyak beza antara dua model ni dari segi perekaan, tapi ada beberapa perbezaan dekat spesifikasi dan harga Galaxy A36 pun jauh lagi murah. Pertama sekali, Galaxy A36 pada saya ni berwarna ungu dan warna dia akan berubah sikit kalau terkena cahaya pada sudut tertentu, berikan estetik yang unik. Bonggol kamera belakang dia juga ada 3 macam A56 dengan berpulau berwarna hitam tapi dengan rekaan yang berbeza sikit. Sisi rata dia pun diperbuat daripada plastik dan tak ada tekstur brush macam A56. Tapi keseluruhan binaan dia masih cukup solid dan premium. Dan panel belakang dan skrin dia juga gunakan kaca Corning Gorilla Victus Plus. Skrin telefon ni sebesar 6.7 inci jenis Super AMOLED 120Hz dengan resolusi Full HD Plus dan ada kecerahan puncak sehingga 1200 nit sama dengan A56. Kemudian beza dekat bawah pun tebal sikit banding sisi lain macam Galaxy A56. Untuk chip, telefon ni dijana chip Snapdragon 6 Gen 3 naik taraf dari Exynos 1380 dekat model sebelumnya. Prestasi telefon ni rasa cukup lancar bila scroll dekat home screen atau lompat antara aplikasi. Chip ni dipandangkan dengan RAM 12GB dan storan 256GB. Tapi kan, sistem haptik A36 ni tak berapa kuat dan kurang tactile berbanding Galaxy A56. Jadi kurang shock sikit kalau type atau gunakannya secara keseluruhan. Untuk ambil gambar, Galaxy A36 ni pun lambat sikit dan tak snappy macam A56. Galaxy A36 ni ada 3 kamera iaitu kamera utama 50MP, kamera makro 5MP yang sama macam A56 tapi sensor kamera ultralebar dia kecil sikit 8MP berbanding 12MP. Okey, dekat lubang atas skrin ni dia ada kamera selfie 12MP. Macam A56, Galaxy A36 ni juga dilengkapi bateri 5000mAh dan sokong pengecasan 45W melalui USB-C. Dia juga diberikan sokongan kemaskini OS 6 kali dan kemaskini keselamatan 6 tahun dengan menjalankan sistem operasi One UI 7 berasaskan Android 15 sejurus keluar kotak. Ciri AI Awesome Intelligence pun ada dekat Galaxy A36 ni termasuk macam Object Eraser, Custom Filter dan AI Select. Tak ada AI Based Face dan Night Photography macam Galaxy A56. Galaxy A36 ni dijual di Malaysia pada harga bermula RM1,499 untuk RAM 6GB dan storan 128GB. Jadi, apa tanggapan anda tentang Galaxy A36 ni? Cuba tinggalkan pendapat anda dekat ruangan komen di bawah.